Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini sangat simple ya, iaitu sup berbola ikan dan juga wonton. Okey, jom kita tengok cara-cara saya masak sup berbola ikan dan juga wonton ini. Jom. Okey, minyak dah panas, kita masukkan bawang putih yang kita dah cincang ya. Okey, kacau sehingga ia naik bau. Okey, lepas tu masukkan fish ball. Okey, sekarang kita akan masukkan air secukupnya. Okey, resepi untuk makan malam ni sangat simple ya. Saya akan buat sup berbola dengan wonton. Memang sedap. Sekarang saya masukkan cili. Saya guna 3 batang je. Okay, dah masukkan sedikit lada putih. Sebut lada putih ya. Tapi kalau korang suka pedas, boleh masukkan lebih. Ni agak-agak je dulu. Okay. Okay. Simple je. Mudah je. Bahan-bahan pun senang. Okay, sekarang saya masukkan perasa ya. Perasa ni memang saya selalu guna Maggi cukup rasa. Okey, masuk secukupnya. Lepas tu kan masuk sedikit garam. Sedikit je. Okey, saya akan masukkan sedikit gula ya. Lepas tu kacau. Okey, saya akan masukkan wonton. Dan ni kalau nak makan saja pun sedap. Macam kita makan wonton sup dekat kedai. Okey, letaklah seberapa banyak yang korang nak makan lah. Okey, kacau. Okey, sekarang dah boleh test ya kuah dia tu. Rasa dia ngam ke tak? Nanti nak tambah apa pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, rasa dah ngam. Ni kalau korang yang nak diet memang sesuai ya menu ni. Nanti bolehlah tukar kepada dada ayam ataupun seafood ke, yang mana-mana yang korang suka. Okey, sekarang saya akan pecahkan telur. Kita akan masukkan telur ya. Okey, 1 biji telur. Yang first ni kita kacau dulu telur tu biar dia pecah. Untuk telur yang first ni kita kacau. Nampak? Akan nampak menarik macam tu. Okey. Untuk telur seterusnya dah kita nak sebiji-sebiji dah. Okey, masukkan 1. Telur tu pecah jugalah. Okey, sekarang kita tunggu sampai sup kita ni betul-betul masak. Lepas tu baru kita tabur daun bawang dengan daun sup ya.
Okey, sup kita dah masak. Okey, saya akan buat makan dengan kuih tiaw ya. Sekarang kita letak sup, wonton, bubur bola, alright. Lepas tu kita akan tabur sedikit daun bawang dengan daun sup ya. Okey, untuk hiasan kita tabur daun bawang dengan daun sup. Lepas tu kita akan makan dengan kicap cili ya, yang saya dah buat tadi. Okey, alhamdulillah. Sup wonton fishball kita dah siap. Jika anda suka video saya, jangan lupa like, share and subscribe. Assalamualaikum semua.